Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Ashraf dalam segmen Anda Tanya Saya Jawab. Langkah pertama nak jadi orang yang bertakwa adalah bertadabbur Al-Quran. Betul ke Ustaz? Ya, betul apa yang dipersoalkan tadi. Untuk menjadi orang yang bertakwa, langkahnya adalah kena mentadabbur Al-Quran. Maksudnya kita kena memahami dan mengamalkan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk serta pembeza di antara hak dan batil. Di dalam Al-Quran mempunyai panduan kepada kita untuk membezakan antara perkara yang hak dan batil, perkara yang dibolehkan, dilaksanakan dan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran merupakan satu kitab suci yang berguna untuk dijadikan panduan dan boleh digunakan sehingga ke hari kiamat. Jadi tugas kita sebagai orang Islam bukan sekadar membaca Al-Quran, tetapi perlu mentadabbur, maksudnya memahami dan cuba mengamalkan dalam kehidupan seharian.